Sistem break aku kena hantar rumah aku dulu. Lepas tu yang order second ni aku kena hantar dekat luar pula. Banyak kerja pula ni, aku dah balik rumah. Macam mana? Kena fikir ni, tengah fikir. Memikirkan benda yang nak kena sistem ni macam mana. Siga bergolak. Miga bergolak. Mesti minta aku dah agak dah. Mesti start selfie ni. Apa benda pula ni? Aku dah buka spek pula. Okay, dah on. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni kita bawa skuter ni lah. Skuter kici punya. Sekejap aku nak set up bag sekejap. Tak sini sekejap. Set up bag sekejap, nanti aku sama balik. Okay, dah settle ni. Set up bag. So hari ni kita naik motor kici punya. Aku boleh nampak dekat depan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku tengah set up bag tadi, aku tak dapat order lagi. So tak apalah, tunggulah order dapat dulu. Cuma exober kat belakang keras sikit lah. Exober belakang VX ni keras sikit. So nak kena tukar exober ataupun nak kena bagi turun. Dia ada tempat turun tau dia punya exober tu, VX yang baru. So tak apa, aku nak buat intro sekejap. Hello, assalamualaikum, welcome back to my channel, Riz Vlog Channel. Pada yang baru subscribe, aku ingin mengucapkan terima kasih. Dan kepada yang dah lama subscribe, aku ingin mengucapkan happy watching. Allah Akbar. So now kita nak cari first order tau. First order pun tak dapat lagi ni. Tak apalah, kita carilah first order dulu sambil layan runda dulu. Kita tengok dapat order ke tak. Ngam soy. Seminggu lah, hampir seminggu lah. Kalau masuk pukul 12 ni seminggu lah aku tak buat video. Disebabkan hari ni aku cuti tau. Cuti hari Rabu lah, awal Muharram kan. So selamat menyambut awal Muharram. Gimana? Kiri kanan. Terusnya aku masuk kanan je. Sebab kanan ni senang, nak pergi Ampang ke, nak pergi Orang Semaju ke senang, pergi Setiausaha ke senang. So apa, kita cari first order dulu. Dapat first order, aku record balik. Okay, let's go. Okay, alhamdulillah dapat order. Time tengah isi ni, baru dapat order. Tengah isi minyak dapat order mat. Isi depan ni je. Masa melawati kat sini. Kat Petronas ni ada KFC. So, alang-alang tu dapat order kat sini. Jauh juga aku benda tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Order dah siap pun sebab baru dapat ni. Order apa ni? RM66. 2 pieces snake plate. Banyak lah. Kita tengok dah siap ke belum. Dah siap, alhamdulillah. Dah siap, nak kena tunggu. Bos, ada nombor dah siap. 617. Okay. Okay, dah siap. Betul ada 3 set. Aku selalu tengok macam ada 3 set. So nak kena susun kat sini. Agak tak tumpah, mampus kalau tumpah ni. Jalan Rumah Lendek. So tak apa, kita hantar first order ni dulu. First order kita cari siapkan ada apa hal ramai sangat ni. Jual durian. Ramai durian sekarang. Ya Allah, mahal. Ambil aku pergi kat kampung aku, pergi dekat pondok ni, memang diorang dah ambil dah siap-siap makan untuk family je. Sebab dekat kampung aku memang ada durian dah, cuma nak pergi ambil je. So tak apa, kita hantar first order ni dulu, yang berukuran 3.9 kilo tadi. Dapat Naya, dapat RM6. Kita tak apa, jom kita ambil, kita hantar first order dulu. Let's go. Okay, kita nak sampai dekat rumah customer. Belakang ada silap tu. Okay, KFC. Okay. Ada lagi. Ada yang tu saja. Okay, ini air dah. Okay, thank you. Alright. Okay, settle. Saya kena ambil gambar. Drive, ambil order. Aku tak nak kena ambil gambar ni kanan tu, tapi tak apalah. Gambar rumah dia. Lepas buat syarat. Ni je. Alhamdulillah dapat order. Okay, alhamdulillah dapat order. Tadi tak ambil gambar ke apa? Deliver. Okay, alhamdulillah settle. So ni order mana pula ni? Bubur nasi melawati hantar dekat mana ni? Ambil bubuk hantar dekat jauh ni. Kat mana ni? Jalan Ampang. Ni Ampang. Nak kena hantar Ampang. Dah nak masuk KL lah ni. Tak apalah, layan je lah. Bubuk, kita mungkin kena ambil bubuk. Ambil bubuk, nak pick up order dalam 1 kilo. Senang je skuter. Pulas je.
Sebab aku dah lama main Clash. Bila dah lama main Clash, aku rasa macam nak tukar lah nak tukar main skuter pula lah. Clash main skuter juga. Tapi memang betul lah, sekarang ni memang zaman skuter kan. Kalau korang pergasan lah, atas jalan ni bersepah skuter. Tapi tak apa, nanti aku akan bagi tahu lah video-video lain perbaloi ke tak ambil skuter untuk rider ke apa ke. Nanti itu lain video lah. Ni aku nak cedok dengan tenang hari ni. Kalau jalan elok macam ni tak apa. Kalau jalan berlubang bagai berdentum mat dengan tayar lagi, dengan exober lagi nak kena jaga. Aduh. Ni tak sampai. Tak tahu siap ke tak. Dia punya order tak tahu order apa. Satu set je. Macam ala kad. Bubur lah tu. Bubur. Aku dah kena pusing. Aku dah tawas sekali. Allah Akbar. Kita masuk jap. Order Grab. Tengah buat okey. Tengah buat order Grab. Tunggu dulu lah. Kalau siap. Sebab order dia satu je. Bubur nasi. Macam ala kad je. Cuma dia kena letak dia punya ingredient. Kita letak bubur. Settle. Dia tengah buat. Ni pun aku nak kena hantar dekat rumah lender kan ni. Gleneagles Hospital. Kena hantar. Okey. Dia letak mark apa-apa ke. Tak ada kot. Lupa dekat sana. Grab. It's ready. Check. Nak kena hantar dalam 9.5 kilo. 95 kilo dapat RM9.70. Okey lah, boleh lah. Dulu 9 kilo ke atas tu dah dapat RM11 lah. RM11 kan. Kurang-kurang pun RM10. Kalau zaman perintis dulu lagi berdentum mat. RM12, RM13 zaman perintis dulu. Tapi aku bukan zaman perintis lah. Aku zaman diamond. Mana-mana rider baru ni baru nak tahu apa benda diamond, apa benda perintis. Tengoklah video lama aku tu. Sebab zaman perintis ni zaman tahun 2018 ke 17 tak silap aku. Sampai tahun 2020. Zaman perintis kan tu. Diorang panggil ID perintis. Lepas tu atas tahun 2020 ke 2019 tak silap. 2019. Adalah ID diamond. Sekarang ni kan dah sama rata, tak adanya macam ID perintis, ID diamond tak ada. Semuanya sama rata sebab diorang dah masukkan. So tak apa, kita hantar second order pula. Okay, jom, let's go. Okay, dah nak sampai dekat tempat customer, dekat hospital Gleneagles Hospital. Tak tahu lah kena masuk dalam ke, nak kena drop kat lobby ke, itu tak tahu. Nak kena tengok dulu. Ni hospital Gleneagles. Kat depan tu mungkin rasanya hospital juga kot. Hello, Assalamualaikum. Saya dah sampai dekat lobby. Reception dekat bawah tu Okey, terima kasih. Bos, makanan dalam makanan kat bawah tu. Untuk kat sini tak nak mengganggu kesesakan lalu lintas. So kita ambil order ni, kita hantar. Letak mana? Blok B. Itu. Letak makan. Dekat blok B. Dia suruh letak dekat receptionist. Sana meja. Sana? Okey. Dia suruh letak kat sini. Aku letak je lah. Hantar kat semua. Lepas tu baru dia order dekat dalam ni. So saya third order pula. Nak kena cari third order pula ni. Aku dah sampai Ampang ni. Nayang apa kali? Nayang. Third order. Aku malas nak masuk KL tu. Yang kena masuk dengan KCC lah. Apalah. Kepanat aku malas. Aku tersangat-sangatlah malas kena masuk mall lah apalah. Aduh, malas. Betul aku selalu main atas pukul 10. Tak main mall lah sebab aku ID halal. Kalau order non halal, ID non halal, diorang masuk tapi jarang. Kadang-kadang diorang masuk. Kalau ada restoran Cina dalam tu, diorang masuk Ada Tom Yum. Kedai mana lagi ni? Kedai Cina. Macam tu tak ada sertifikat halal. Dan kedai-kedai Tom Yum ni tak semestinya tak halal. Cuma dia orang tak ada sertifikat halal. Gitu je lah. Cuma boleh makan je. Tengok dia punya tukang masak. Tak apa, kita pergi cari order ketiga pula ni. Malas nak masuk Ampang ni. Tapi tu aku nak kena patah balik, pergi masuk maju. Tapi ikut jalan sini lah. Jalan jauh sikit. Aku malas nak masuk KCC sebenarnya. Malas. Dengan sesak kat situ, jam. Ya Allah. Tak apa, kita cari. Third order. Let's go. Okey, lepas order, alhamdulillah, syukur Allah. Order ketiga, sekarang kita ambil dekat mana ni? Kerai Shop. Kena masuk darah. Kerai Shop. Bayon Alpha Angle. Tapi tu nak kena hantar kat mana aku tak tahu. Melendek juga. Tapi area dari sini dapat RM4.30 tak silap aku. RM4.30. RM4.30. Hantar ke area sini. Okey, jom kita pergi ambil third order pula. Okey, dah sampai dekat Kerai Shop. Aku jarang pun nak ambil order kat sini ni. Grab 165.
Okay, siap. Kita itu nak hantar dari sini juga. Sini pun aku jangan ambil order. Kalau aku ambil order, aku ambil dekat mana? Aku ambil order T-Live tapi dah lama dah lah. Tak ambil order T-Live. Aku ambil order mana lagi? Ni. Order Outtown kat sini. Macam tu je. Jarang aku ambil order kat sini. Nak hantar pun dekat rumah landed je. 1.2 kilo. Banyak rumah landed ni. Sebaik lah kat rumah landed je ni. Pukul berapa sekarang ni? Pukul 8.44. 8.44 pun ramai orang lagi. Betul kata malah kena malah nak masuk mall. Nak kena parking motor lagi. Nak kena masuk lagi. Nak kena ambil order lagi. Ambil gambar lagi. Kerenyahan dekat situ lah. Kalau ambil order kat luar ni senang. Tu motor. Ambil order, tak lama settle. Belah. Macam tu je. Letak order dulu. Speed order banyak ni je. Kalau dapat banyak order mampus aku. Okay, settle. Letak macam tu je. Aku nak double check dulu. Sebab ada air kat sini. Kita hantar order ketiga lah. Kita hantar order ketiga. Kita hantar order pun dekat je. 1.2 kilo. Ni kena masuk kanan. Ini Rabu pun ramai orang kan. Macam hari Sabtu Ahad dah. Yalah sebab cuti. Kebanyakannya cuti lah. Harap-harap Malaysia sebab kat sini banyak rumah pangsapuri. Ni orang panggil pangsapuri ke apa? Rumah apartmen aku tak tahulah nak labelkan dia sebagai kelas apa kan. Rumah kat sini. Sebab aku pun pernah duduk sini. Mula-mula tu duduk kat sini. Rumah-rumah macam ni korang tahulah rumah kat orang semaju ni macam mana. Kebanyakannya rumah-rumah macam ni Tapi ni rumah lama ni. Betul 1990 macam tu lah. Ke lagi lama. Aku kena hantar bersebelahan. Ya Allah, aku silap jalan. Silap jalan. Aku nak kena hantar dekat rumah ada sana. Dekat section 2. Desa Setapak. Okey, jom kita hantar order dulu. Okey, nanti kita sambung balik. Okey, let's go. Okey, dah sampai dekat perkarangan Desa Setapak. Kat sini pun aku kerap juga ambil order. Tapi Zeus Coffee kat sini ada Zeus Coffee. Okay, masuk sini lepas tu kena U-turn. Masuk simpan kat situ. Okey, kita masuk simpan sini. Sudah sampai. Manakah? Kiri ke kanan? Oh, kanan. Azma. Okey, masih. Alright. Buat lepas syarat je ambil gambar. Masih pick up tu yang penting. Okey, alhamdulillah dapat order keempat. Allahu Akbar. Nak ambil order dekat Family Mart. Hantar kat mana ni? Hedgeford rasa kena drop kat bawah kot. Hedgeford. Family Mart kat area sini. Jap. Aku pun tak tahu Family Mart kat mana ni. Tapi kat area sini Desa Setapak ni. Kena cari Family Mart. Dia order apa aku pun tak tahu. Kena lalu roundabout sini. Lepas tu Family Mart kat situ. Okey. Family Mart. Okey. Family Mart. Kat belah kanan. Tak tahu order dah siap ke belum. Masa macam tak siap lagi. Sebab berapa order. Order Grab siap 815. Dekat tab order tak masuk. Ya Allah. Berasa kini kalau aku duduk kat luar ni tunggu macam orang bodoh. Memang tak siap So mana-mana rider tu masuk kedai tanya lembu. Dah siap ke belum? Ni kalau korang lepak kat luar ni tak dapat apa Tak apa, tunggu order siap lah. Okay, dah masih. Okay, dah siap. Dia ketuk cermin tapi tak dengar. Dah siap. Letak ni dengan air. Air ni dia tricky sikit. Buat dia satu air je. Nasib baik aku ni aku boleh letak air. Nampak dah kalau korang tak nampak di sini. Aku cabut kamera. Ni, dia letak ni. Getah ni, ni letak macam biasa tak apa. Mic aku kat sini. Senang. Lepas tu aku letak kamera kat sini. Lepas tu aku lekat macam ni je. Okey, jom kita hantar. Aduh lupa lah aku nak ambil gambar dulu. So kita kena hantar dekat section 10. Ni kat area rumah aku je. Kena patah balik. Dapat RM4.8. Kena patah balik area rumah aku ni. Ni masuk order ke berapa? Order keempat. Tengok, sampai aku dah lupa dah. Aku dah dapat order ke berapa ni. Ni dah kenapa kereta ni parking kat sini. Kat sini banyak Cina ni kat sini. Dekat section tu banyak Cina. Dekat section 1 banyak Melayu. Dia bersebelahan saja. So tak apa, kita hantar order yang keempat ni dekat Hedgeford. Pasal drop off dekat bawah ni, dekat lobby. Okay, jom. Let's go. Okay, dah nak sampai dekat area rumah customer. Hedgeford. Dia punya kondo dekat belakang. Kan duduk kat sini. Lama aku tak layan rock time kan. Sebab kondo dia dekat bawah. Okay, ambil gambar dekat customer. Lepas tu beli order. Sekejap. Okay, saya order keempat. Nak saya order kelima pula ni. Okay, saya
Order kelima pula. Nak cari order kelima. Atau tak tahu nak cari order ke-6 ke tak ni. Nak buat santai-santai je. Kita apa kita cari order kelima. Okay, let's go. Okay, alhamdulillah geng. Dapat order kelima. Order juh kopi. Tadi sebut Zeus Coffee kan. Nah kau dapat Zeus Coffee terus. Hantar dekat-dekat tu. Hantar pun area sini je. Ambil order Zeus Coffee. Zeus Coffee. Aku rasa aku silap jalan. Zeus Coffee. Satu lagi Mitsu kat belakang. Mitsu aku tahu kat mana. Dapat double order RM7 lah. Ingat rate Grab sekarang kan. Dapat order dapat RM7. Tapi hantar dekat-dekat lah. Gitu je RM7. Dulu double order, kalau kita main double order kan, kita main single order lah. Single order sub masuk. Sebab dia tak potong fare apa-apa kan. Ni sekali double order dapat RM7. Nak pergi mana? Nak makan apa? Rokok downhill pun tak lepas. Bukan setakat rokok downhill, di blend pun tak lepas kan. Nak tu dah lah stres dekat order. Lepas tu stres duit tak ada pula, tak cukup. Oh tu harap-harap dah siap lah. Order Grab 875. Okay, order tengah buat. Aku dapat noti tadi, notification Mitsu dah siap. Mitsu apa ni order ni? Okay, ada 2 air Mitsu. Zeus 1, 2, 3 air. Lepas tu aku tak tahu nak kena hantar kat mana. Sekejap, tengok. Hantar order dekat. Lah, hantar dekat rumah aku. Memang aku terus balik lah sejauhnya. Tapi aku kena keluar balik. Lepas tu aku kena hantar dekat luar ni. Aku rasa macam nak buat trik lah. Tapi tak boleh, sekarang dah tak boleh buat trik dah. Aku rasa aku kena hantar kat luar juga. Kena buat trik, hantar kat luar. Lepas tu aku balik terus. Macam tu. Ni aku order tak siap begini. Order first and second. First aku kena hantar dekat rumah aku. Soalnya dekat rumah aku hantar dekat blok je, dan hantar dekat lobby je. Yang second order ni kena hantar dekat rumah Linda. Apalah, tunggu order siap lah. Okay, order dah siap. Okay, nanti aku nak ambil order daripada Mitsu lagi. Sudah. Aku letak sini. Lepas tu kita ambil order Mitsu tak tahu dia punya packaging macam ni. Tapi aku rasa packaging macam tu juga. Tapi dia punya bag kalau merah. Mitsu belakang ni lah. Mitsu belakang ni. Mitsu dah siap tu sebab dah naik noti dekat aku, dah siap. Oh, siap. Okey, dah siap. Sebab kecil je. Dia ada berapa air? 1, 2. Oh, 2 air. Tapi kau tengok kena macam dia. 3 air. Allahu Akbar. Nak kena hantar kat rumah aku dulu. Tapi aku rasa macam nak buat trik lah. Hantar dekat rumah luar. Lepas tu baru dapat balik rumah tempat dia. Sebab dekat-dekat je. Hantar pun dekat je. Last sekali dia macam ni, aku nak buat trik. Hantar rumah yang kat luar tu, baru hantar rumah aku. Itu lah, aduh. Sebab sekarang ni hantar order, kita kena ambil gambar. Hai, Shibal Sheki. Dia tak tahu nak hantar rumah aku ke rumah dulu lah. Sebab aku kena hantar rumah aku dulu ni. Kalau ikut sistem Grab lah. Sistem Grab aku kena hantar rumah aku dulu. Lepas tu yang order second ni aku kena hantar dekat luar pula. Banyak kerja pula ni, aku dah balik rumah. Macam mana? Kena fikir ni, tengah fikir. Memikirkan benda yang nak kena sistem ni macam mana. Abang hantar luar Lut. Hantar dekat luar tu. Sebab dulu tak minta gambar. Sekarang dah minta gambar kan. Tak apalah, kita gamble je. Dulu senang kat luar. Hantar kat luar ni, baru hantar rumah aku dah senang. Tiba 2 kali kerja pula ni. Hantar rumah aku, lepas tu kena keluar, lepas tu masuk balik. Nak kena buat trik dulu ni. Aku tahu nak buat trik apa. Order keempat ni kena hantar apa aku pun lupa dah. Mitsu. Kena hantar Mitsu. Okay, aku kena buat trik. Ambil gambar kat sini dulu. Okay, settle. Lepas tu okay, baru boleh hantar kat rumah aku. Yang cibik aku ada second phone. Bukan second phone lah. Ni aku ibarat aku cedok ni pakai second phone. Cibik aku ada phone satu lagi. Ambil gambar apa-apa apa-apa jadian. So ada bukti yang aku dah hantar kat situ. Dekat je rumah aku. Keluar sini. Terus masuk rumah. So aku jarang gila nak hantar rumah sendiri kan ni. Jarang gila. Ni aku nak kena double confirm ni. Betul ke tak aku hantar Zeus? Betul. Ni dia kena hantar dekat Perut A. Okay, settle. Sekejap, satu lagi. Lepas tu order Mitsu tu aku dah ambil, dah hantar dah. Aku dah kena buka foto aku. Sikat jangan kantor hantar kat customer dulu.
Okay, tak kata kan. Nampak macam-macam kau ambil kat phone. Kau settle. Okay, lepas tu arrive. Dia ambil gambar kat sini. Settle. Settle mah. Order ke berapa ni? Aku dah buat berapa order lah. Berapa order? Oh, ada 6 order. Sebab yang last ni double order ni, aku nak kena buat trik macam ni lah. Kena ada phone sendiri dengan phone yang ni. Pastikan jangan nampak macam ambil gambar dekat phone lah. Boleh je sebenarnya kalau ikut dek akal fikiran kita ni. Boleh je. Tapi disebabkan Grab, sistem Grab ni yang tak tahulah nak kata apa. Tak apalah. Ni pun dah sampai rumah ni. So, apa earning kita ni? Edit video terus balik ni. Hari ni kita dapat RM31.80. Okey, dah sampai. Earning aku hari ini. Ni aku kena buka balik ni. Aku punya bag kat balik bag. Macam tu je. Aku letak bag. Letak sini. Sayang motor lama. Tapi aku dah bawa juga. Tu ni. Buat jalan-jalan. Nak running engine aku malas. Macam aku nak jual pun berat tau motor ni. Sangat-sangatlah berat nak jual motor aku tu. Yang ni tak apa sebab aku baru ambil. Settle. Ni kereta ni hari Sabtu ni nak kena jalan. Sabtu ni kereta pun dah berabuk lah. Apalah. Tu berabuk Mat. Kalau korang nampak lah. Tu tak apalah. Nak balik rumah aku nak edit terus. Demi korang juga ni. Sekarang ni kan, bila aku transfer ke akaun kan, malam ni juga dia masuk. Bila aku transfer akaun ni kan, selalunya kalau kita transfer malam, dia akan masuk pagi esok. Sekarang ni, bila kita transfer malam ni juga dapat. Sekarang lah. So tak apalah, aku rasa video aku sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, jangan lupa like, share and subscribe. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang seterusnya. Aku doakan korang semoga dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, tanpa membuang masa, see you at the next video. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao ciao.